Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam ni rasa terpanggil untuk buat sharing berkenaan dengan rempah ayam goreng. Okey, di tangan saya ada rempah perak untuk ayam goreng crispy. Bentuk dia macam ni. Tak tahu saya ubur lighting okey tak. Rasanya okey kot. Okay, ada dua flavor. Yang ni yang biasa. Dan satu lagi kita ada yang pedas. Kalau nampak color dia lebih terang nak berbanding dengan ni. Dia tak sama agaknya. Saya tak tahu dalam gambar ni dapat sama ke tak. Okey. Okey. Di tangan saya ni satu paket ni berat dia 600 gram. 600 gram sesuai untuk digunakan untuk 20 ekor ayam. Satu ekor ayam tu tak boleh lebih daripada 1.8 kg. Satu ekor tak boleh lebih daripada 1.8 kg. Maksud dia 20, 1.8 kali 20 kamu dapat berapa kilogram untuk satu bancuhan. So satu paket ni kita guna ayam. Kita bancuh dengan ayam. Satu paket kita kena bancuh ayam ni dulu. Kena prepare rempah ni di dalam satu bekas, satu jug. Kalau bahasa yang saya guna, kita guna margarine jug lah, 1.5 liter ayam. Dan kita bancuh larut. Pastikan yang ini larut dulu sebab dalam ni dah ada siap dah ada garam. So saya buat dia punya sukatan ni sesuai untuk 20 ekor. Tapi syaratnya ayam satu ekor tu tak akan lebih daripada 1.8 kg. Okey. So total 20 ekor sekali satu bancuhan lah. Kalau you all nak dapat satu ekor, selalu saya praktis lah. Kalau satu ekor saya guna 50 gram. 50 gram rempah ayam saya agak-agak dalam 100 ml. 100 ml tu dah okey. Tapi pastikan, okey, tip number 2, kita kena pastikan ayam tu kita kena sejat. Selepas kita cuci bersih, pastikan ayam tu mesti disejat terlebih dahulu di dalam chiller, di dalam peti sejuk. Temperature dia 0 hingga 4 degree Celsius, 0.5 hingga 5 pun okey. Pastikan dia duduk di dalam peti sejuk sekurang-kurangnya 1 jam. 1 jam. Lepas tu kita baru kita bawa keluar. Pastikan kita wrap lah. Kita balut kita buat dalam plastik. Plastik tu mesti berlubang. Dan kita bubuh di dalam chiller. Dan kita biar selama 1 jam. Baru kita bawa keluar untuk buat marinate. Marinate ni kita kena gaul selama 15 minit di dalam. Kalau fast food dia pakai mesin marinate lah, marinator tank atau marinator mesin tu. Nanti saya akan share lah dia punya bentuk mesin tu. You all boleh guna secara manual, buat dalam besen pun boleh. Tapi teruk lah sikit kan, jaga-jaga tangan lah. Pakai glove, double glove lagi bagus lah. Untuk bancuhan rempah yang macam ni. Rempah macam ni untuk 20 ekor. Hampa kena sejat ayam tu, bagi betul-betul sejat. Kalau tak sejat, saat lagi rempah tak akan masuk di dalam ayam tu. Tak rasalah rempah di dalam daging dia. So itulah tujuan kita bancuh dia dengan ayam. Kita marinate, kita bancuh sampai dia betul-betul larut di dalam ayam tu. Dan barulah hampa akan dapat rasa yang betul di dalam di dalam ayam tu. Okey. Selepas kita marinate selama 15 minit, kita akan pack. Kita mesti pack ayam tu di dalam plastik yang muat 2 ekor ataupun 1 ekor ayam lah, bergantung kepada jenis ataupun bergantung kepada cara masak lah. Kalau kita masak sekali sekok, kalau deep fryer yang 25 liter, 27 liter tu, deep fryer gas deep fryer tu 25 liter boleh masak maksimum, saya sarankan lah ikut pada orang.
saya sarankan 3 ekor maksimum kita boleh masak sekali. So elok pack satu paket tu 2 ekor ayam. Maksud dia 18 ketui lah. 18 ketui kita marinate, ikat, bubuh di dalam plastik dan kita simpan dia di dalam peti sejuk ataupun chiller 0 hingga 4 degree Celsius. 0 hingga 4 degree Celsius suhu suhu untuk chiller. Suhu untuk ayam tu dia mesti 0 hingga 4. Tapi suhu chiller tu mesti 0 hingga 1 degree Celsius. Sebab bila kita buh ayam tu, dia temperature dia akan drop. Dia akan drop jadi 0 hingga 4. So bila ada produk di dalam chiller tu akan drop 0 hingga 4. Kadang-kadang dia pergi 5, dia main macam tu lah, bergantung pada jenis chiller. Kita tak boleh isi dalam chiller tu, dalam fridge tu tak boleh isi terlampau padat. Kita bagi agak-agak dia ada rotation di dalam tu. Pengaliran udara tu kena cantik lah. No? Dan kita simpan di dalam chiller selama 2 jam. Minimum 2 jam. Kalau sehari semalam kita marinate hari ni, besok pakai lagi bagus lah. Lagi bagus. Dan lagi rasa kualiti rempah di dalam ayam tu akan rasa lebih sedap lah. Okey. Saya terpanggil nak buat video ni supaya orang boleh faham dan boleh tengok video ni berkali-kali. So akan faham. Okey. Itu saja daripada saya. Kalau siapa-siapa nak video lain berkenaan dengan benda-benda lain, boleh share lah berkenaan dengan cara masak ayam goreng ala KFC ataupun ala crispy punya ayam lah. Boleh minta, saya akan cuba buat video dan boleh share di dalam YouTube channel. Terima kasih. Jangan lupa subscribe saya punya channel dan bagi komen lah. Komen tak kisah kalau komen tu komen yang membina lah, komen yang elok-elok kan. Sebab kita nak share ilmu. Kita share ilmu supaya orang lain boleh menggunakan ilmu ni buat perniagaan atau membuat apa-apa je lah untuk kegunaan sendiri pun boleh. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube channel Badri Syam Othman. Terima kasih. Assalamualaikum.